Anda pernah tak terfikir apa cerita di sebalik sesebuah sekolah tu? Hari ni kita nak selami satu kisah yang luar biasa. Kisah tentang Sekolah Kebangsaan Babagon, sebuah sekolah yang lahir dari semangat komuniti yang sangat padu. Cuba anda bayangkan sekejap. Sebuah sekolah cantik terletak atas bukit hijau. Lepas tu, sayup-sayup kedengaran pula bunyi air mengalir dari sungai Babagon. Itulah dia, SK Babagon. Tempat ni kan, bukan setakat bangunan batu bata tau. Ia dah macam jantung yang berdegup untuk seluruh komuniti kat situ. Setiap nama mesti ada cerita dia kan? Dan nama Babagon ni, kisahnya memang unik. Dan kita tak akan sangka punya. So, dari mana datangnya nama ni? Jom kita bongkat sama-sama. Okey, kita mulakan dengan nama dia dulu. Kita nak singkap sikit misteri di sebalik nama Babagon ni. Satu cerita yang dah turun-temurun dari satu generasi ke generasi yang lain. Percaya tak kalau saya cakap nama Babagon ni sebenarnya datang dari perkataan dusun? Babat? Tahu tak apa maksud babak? Maksudnya ketuat. Ya, ketuat. Kisah orang-orang lama kat sana, ada seorang penduduk awal ni, dia tinggal tepi sungai dan dia terkenal sebab ada banyak ketuat. Jadi orang pun mula panggil tempat tu kawasan Si Babagon. Lama-lama, nama tu melekat sampai sekarang. Unik kan? Dah tahu pasal nama dia yang unik tu kan? Sekarang kita tengok pula macam mana sekolah ni boleh wujud. Dan cerita penubuhan dia ni bukan pasal batu dan kayu tau, tapi pasal semangat gotong royong. Semangat yang menyatukan semua orang. Tapak sekolah ni dibina bukan dengan jentera canggih, tapi dengan titik peluh dan kerjasama penduduk kampung. Bayangkan, semua orang turun padang, bersatu hati, bergotong royong untuk dirikan bangunan pertama yang serba ringkas. Semangat macam ni lah yang jadi macam DNA untuk SK Babagon. Satu legasi yang masih kuat sampai hari ni. Perjalanan sekolah ni memang satu evolusi yang mengagumkan tau. Mula-mula pada tahun 1959, ia cumalah sebuah bangunan yang dibina oleh komuniti. Setahun lepas tu, ia jadi Sekolah Sukarela Bumiputra. Lepas tu, macam-macam perubahan nama dan status berlaku. Dan kemuncaknya, pada tahun 2003, ia diiktiraf sebagai sekolah grade A. Setiap tahun dalam garis masa ni bukan sekadar nombor tau, tapi bukti komitmen yang tak pernah luntur. Okey, kita dah tengok sejarah dia. Sekarang, jom kita fast forward ke hari ni. Macam mana rupa SK Babagon sekarang? Ia dah jadi sebuah hub pembelajaran yang moden dan penuh dengan semangat. Hari ni, kalau kita pergi ke sana, kita akan dengar riuh rendah suara seramai 429 orang murid. Angka 429 ni bukan sekadar statistik tahu tak? Ia mewakili 429 impian, 429 masa depan yang sedang dicorakkan di sini. Dan yang menariknya, pelajar-pelajar kat sini memang cerminan sebenar komuniti penampang. Ada pelajar Melayu, ada pelajar Cina, tapi majoritinya datang dari pelbagai komuniti peribumi yang unik kat daerah ni. Jadi, SK Babagon ni dah macam melting pot budaya, sangat kaya dan istimewa, tempat di mana perbezaan tu diraikan. Dan sudah tentu, di sebalik kejayaan sekolah ni, ada barisan pentadbir yang sangat berdedikasi. Diketuai oleh guru besar, Encik M. Zaini bin Bugar, bersama-sama dengan barisan penolong kanan. Merekalah tulang belakang yang memacu dan membimbing sekolah ni menuju kecemerlangan. Setiap institusi yang hebat kan, mesti ada satu simbol yang merangkum semua cerita dan nilai mereka. Untuk SK Babagon pula, simbol kebanggaan tu ada pada lencana sekolah mereka. Inilah dia lencana SK Babagon. Kalau tengok sekali lalu, nampak macam logo biasa je kan? Tapi jangan tertipu. Di sebalik setiap warna, setiap garisan tu ada falsafah dan nilai-nilai teras yang membentuk sekolah ni. Jom kita bedah siasat lencana ni sikit. Lencana ni sebenarnya cerita pasal keharmonian antara manusia dengan alam sekitar. Tengok warna hijau dan biru tu? Itu melambangkan bukit bukau dan sungai yang ada di sekeliling sekolah. Warna kuning dan merah pula? Itu pasal orangnya, pelajar-pelajarnya. Simbol kerajinan dan keyakinan untuk terus maju. Dan paling penting, nampak tak 5 pucuk hijau kat tengah tu? Itulah ikrar kepada 5 prinsip rukun negara. Semuanya bergabung jadi satu simbol yang sangat mendalam maksudnya. Jadi, apa yang kita boleh belajar dari semua ni? Impak SK Babagon ini sebenarnya jauh lebih besar daripada sekadar dalam bilik darjah atau dalam pagar sekolah.
Ia adalah tentang membina satu legasi. Legasi yang akan terus hidup melalui setiap pelajar yang pernah belajar kat sini dari satu generasi ke generasi seterusnya. Dan semangat ni disuarakan dengan sangat jelas oleh Datuk Iwan Benedict, seorang tokoh penting yang juga merupakan produk komuniti ini sendiri. Beliau ada seru para alumni supaya jangan lupa asal-usul dan baliklah menyumbang kepakaran untuk majukan daerah. Inilah bukti paling jelas yang pendidikan di SK Babagoni tujuannya untuk membina komuniti, bukan untuk individu semata-mata. Jadi, daripada cuma sebuah pondok yang dibina secara gotong royong, sampailah jadi sebuah institusi yang membanggakan. SK Babagoni memang bukti hidup warisan sebuah komuniti. Ia dibina oleh generasi dulu untuk generasi kita sekarang. Jadi, persoalannya untuk kita semua, apakah legasi yang akan kita tinggalkan untuk generasi yang akan datang?